Saya ada satu kisah pendek lah tuan-tuan. Ada satu orang ni tuan-tuan, yang saya dapat kabar daripada ahli keluarga saya juga. Ada satu orang lelaki yang sangat kaya di Madinah sebab setiap mesin ATM yang ada dekat Madinah tu adalah milik dia. Dia memang tak travel pakai kapal terbang, dia memang ada private jet dia sendiri. Memang kaya sangat. Dan satu hari dia panggil kawan-kawan dia, datang dekat istana dia lah, rumah dia besar, mewah. Dan dia cakap macam ni, dia kata, hari ini aku nak wariskan semua harta aku pada salah seorang tetamu-tetamu aku kat rumah ni. Kalau kita ada kat rumah tu tuan-tuan, melompat kita, choose me, tolong, pilih aku. Tapi tuan-tuan, kata lelaki tadi, dia kata apa? Aku nak bagi seluruh harta aku tanpa dikurangkan sikit pun kepada orang, tapi dengan exchange, dengan pertukaran. Dengan pertukaran, kena tukar dengan kesihatan kau dekat aku. Tuan-tuan, benda tu logik tak? Tak logik. Kenapa lelaki tu sebut? Aku boleh bagi semua harta dekat siapa yang boleh bagi kesihatan dia dekat aku. Sebab lelaki ni walaupun dia Allah bagi dia kaya, tapi dia ada masalah kesihatan. Kenapa lelaki tu sebut macam tu? Kerana lelaki tu nak bagi tahu, sebanyak mana pun duit yang kita ada, tetap yang menang adalah kesihatan. Tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan tuan-tuan yang mungkin ada claim insurans, contohlah patah kaki sikit tuan-tuan kan, contoh jalan-jalan terseliur, patah kaki sikit, pergi ke hospital claim 35,000. Tuan-tuan, hari ni kaki kita boleh berjalan tuan-tuan, nilainya kira lebih lagi daripada 35,000 tuan-tuan. Kalau tak tuan-tuan kena keluar kos 35,000. Banyak tuan-tuan kekayaan yang Allah bagi dalam hidup kita.